Kawan saya ada bertanya tadi lah, saya masih masuk Datuk sampai tadi kan. Jadi lawyer ni separuh kaki tu dah dalam neraka. Ya. Nenek saya pun cakap benda sama. Ya. Dan maksudnya kita nak menegakkan benang yang basah. Ya. Kan? Betul. Datuk, Are you okay with that? Orang kata kalau dia lawyer ni masuk neraka ni. Yes, I'm very okay with that. I'm very okay with that. The reason why saya memahami bagaimana kehidupan ni, perjalanan kehidupan ni. Okay. Asrul, katalah you buat satu kesalahan yang mana semua orang ni kita ada aib kita. Betul. Beza Asrul dengan saya, mungkin aib kita ni tak ditonjolkan. Okay. Alhamdulillah tau. Alhamdulillah. Mungkin kita tak ditonjolkan sampai kita mati, Tuhan tutup aib kita. Alhamdulillah. Tapi katalah dalam kes-kes yang saya wakili anak guam saya, aib dia terbuka adalah kesilapan yang dia buat. And you will know aib yang dia buat ataupun kesilapan dia buat is kerana circumstances they were in. You will not see anak orang kaya hisap dadah dekat tepi lorong. Okay? Yes. Jarang lah. Almost none lah. Dia tak ada. Okay? Maknanya selalunya mereka yang a certain income bracket tu ada kecenderungan masuk ke dadah. Okay? So you have the T20, the M40, the B40. Kalau you do a statistic, mana datang latar belakang budak-budak ni semua, you akan tengok they come from which bracket. Okay. T20 akan main dadah lain. Okay. M40 main dadah lain. B40 mungkin main gam. Alright, so you can see why are they like that. And kita akan lihat sebenarnya circumstances that cause them that way. Okay. Alright, so coming back to your question, bila saya faham perjalanan hidup ni, katalah Tuhan, orang tu dah, everyone yang buat kesalahan ni dah kena turun, dia mak dia ke, dia sendiri akan berdoa, tolonglah, inilah last saya buat ni. Saya tak nak buat lagi, tolonglah kan. Katalah Tuhan makbulkan doa dia. Katalah Tuhan makbulkan doa dia. Okey, saya kasih kamu peluang kedua. Siapa yang akan jadi penyelamat dia untuk kasih dia peluang kedua? Macam mana alat yang Tuhan nak gunakan untuk nak kasih manusia tu peluang kedua? Dia salah ni. Dia salah ni. Kalau ikut bylaw memang salah lah. Katalah bylaw 100% salah. Okey. Alright. Tapi dia dah minta pengampunan, dia nak minta peluang kedua dengan Tuhan. Dan Tuhan benarkan dia dapat peluang kedua.